Bila kita belajar food service food service management, food service management, pengurusan perkhidmatan makanan. Pengurusan perkhidmatan makanan dan minuman. Kalau di hotel, kalau kita masuk je lane hotel, daripada HR, daripada housekeeping, daripada front office, daripada kitchen, daripada cafe, semua pelajar-pelajar ni boleh masuk. Disebabkan dalam modul-modul kita semua kita ajar benda-benda ni. Kalau kita masuk culinary sahaja, pastry sahaja, dia hanya tertumpu kepada satu perkara tu sahaja. Skill, kemahiran. Kemahiran tu sahaja. Kalau food service, semua. Kalau di hotel memang meluas skop kerja. Kalau you rasa you dah tak mampu duduk di restoran, you boleh mohon masuk ke banquet boleh. Banquet manager, ke front office pun boleh. Kalau rasa suka sangat lipat lipat cadar, pergi housekeeping. Tolak troli tu yang berat-berat tu, tolak je. Kadang-kadang duduk dalam troli tu sekali, sebab troli lagi besar daripada kita. Apa lagi dalam tu? Macam-macam ada. Bellboy yang rasa-rasa nak dapat tip hari-hari. Tolak troli besi. Pakai baju cantik-cantik. So dalam food service juga, kalau siapa yang suka berhadapan dengan customer, siapa yang suka pakai perfume, siapa yang suka berdandan, maksud saya make up, kalau perempuan kan, kalau suka yang jenis kecantikan, food service lah orang kata bidang yang sesuai daripada bidang-bidang lain. Sebab kalau you masuk culinary, you masuk pastry, bakery, you duduk dekat kitchen, you tak boleh pakai make up, you tak boleh pakai minyak wangi. You tak boleh pakai bulu mata, you tak boleh pakai lipstick. Mungkin boleh tapi siapa nak tengok. Kalau di food service, kita perlukan semua tu. You tak make up, kita halau balik. Kalau you make up, kita terima you. Bahagian servis. Betul, kalau bahagian servis terutamanya. So kalau rasa pelajar tu cakap food service tak boleh ke mana, dia silap. Food service ni sangat meluas lah. Betul. You rasa you nak kerja hotel, boleh. Kapal cruise boleh. Hospital boleh. Syarikat penerbangan boleh. Kalau malas, jadi je lecturer macam kami. Kami bukan malas, tapi kami lebih more kepada mendidik lah. Betul, sebab kita minat rasa mendidik. kita punya passion more kepada pendidikan. Nak kata kita tak pernah cebur bidang industri, dah kita dah pernah ada pengalaman tu. So inilah maksanya cukuplah pengalaman tu. Ini maksanya untuk kita berbakti. So kita bukan nak kata food service tak boleh ke mana. Siapa yang cakap macam tu, dia silap. So pelajar di luar sana kalau rasa nak pekerjaan yang mencabar selain daripada berada di kitchen, food service adalah salah satu bidang yang perlu you all cuba. Kalau tak boleh cuba, datang je terus belajar sampai ke habis.